Semua bertemu lagi dalam Gojek. So hari ni Gojek nak tunjukkan perkembangan cili kita dah berbuah dah 3 kali hasil yang kita dah ambil, tapi dia masih kecil. So ni dia, tapi ada masalah dia sedikit, ada daun kekuningan, tapi ada yang dah masak guys. So jenis cili ni adalah jenis yang macam ni, jenis yang tajam tapi dia tak besar. Sebab hari tu saya menggunakan formula baja daripada baja tai ayam. Jadi dengan abu kayu dengan dengan sedikit garam. So jadi kita tengok hasil dia macam ni. Yang kita akan buat eksperimen seterusnya macam mana. Beginilah hasil dia. Dan air rumput yang saya gunakan. So dia ni, tapi ada masalah dia juga, tak ada gejala menyerang dia ni. So tak ada lalat putih. So hari tu saya dah cuba gunakan air sabun. So dia ada masalah juga, kalau terlebih air sabun dia jadi kuning guys. So banyak serangga yang tak ada ni. So saya gunakan cili dengan air sabun. So jadi macam ni dia, bawang sedikit, tapi dia hanya menghalau bersifat sementara. So ada bunga lagi. So buah dia memang lebat guys. So korang boleh tengok, ini memang buah dia banyak. Tapi jenis yang berbentuk taji yang menajam, jenis yang macam ni. Alright guys, semua pun channel menarik, jangan lupa dan subscribe. Semua kita akan berjumpa lagi dan tengok hasil dia macam mana.